Nama Hector Havel terus mencuri perhatian para peminat bola sepak negara. Ekoran kejayaan beliau membantu Malaysia meraih kemenangan sulung pada tahun 2025 menentang Nepal. Buat pertama kali beraksi untuk aksi kelayakan Piala Asia 2027, pemain tengah itu tidak mengambil masa yang lama untuk cepat memberikan impak positif di atas padang. Malah, Havel juga berjaya mencipta gol sulung beliau buat Harimau Malaya sehingga aksinya itu terus mendapat pujian penuh daripada para peminat. Walaupun begitu, Nazrin Izahar selaku pemerhati bola sepak tempatan menganggap masih terlalu awal untuk terus menjulang nama pemain tersebut. Jelasnya, ujian sebenar Havel selepas ini di pentas antarabangsa adalah membabitkan aksi Malaysia dan Vietnam yang dianggap jauh lebih mencabar jika dibandingkan Nepal. Semestinya Havel berjaya mencuri tumpuan dengan persembahan dan golnya pada penampilan pertama bersama HM dan layak menerima pujian. Selepas sekian lama tidak kelihatan bersama skuad Kedah Darul Aman FC, KDA FC, kelibat Syafiq Ahmad kembali dikesan baru-baru ini. Penyerang berusia 29 tahun itu dikesan dalam majlis serah sumbangan tabung Aidilfitri yang diadakan pada 25 Mac yang lalu. Majlis tersebut diadakan bagi menyampaikan sumbangan kepada barisan pemain serta pegawai pasukan KDA FC yang hampir setahun menghadapi masalah tunggakan gaji. Kelibat Syafiq itu jelas membuktikan bahawa Syafiq masih lagi pemain yang menyarung jersey Kedah selepas dipinjamkan dari kelabnya, Johor Darul Tazim, JDT, sejak awal musim ini. Untuk rekod, kali terakhir Syafiq turun beraksi buat Kedah adalah pada 10 Januari lalu ketika menyaksikan Kedah menewaskan Kelantan Darul Naim FC dengan Syafiq turun selaku pemain gantian. Namun perlu diingatkan bahawa Syafiq mengalami kecederaan ketika mewakili skuad kebangsaan pada Disember tahun lalu. Nama pemain pertahanan Harimau Malaya, Dion Coles, kembali menjadi sebutan di Asia. Ini selepas platform media sosial Liga Juara-Juara AFC ACL, menyiarkan senarai 8 pemain terbaik dari segi perebutan bola. Coles menduduki tempat ketiga dengan memenangi penguasaan bola sebanyak 48 kali. Ini meletakkan bek kanan Buriram United itu mengatasi Sadio Mane dan Salim Al-Dafsari. Ini kerana Mane dan Salim masing-masing memiliki kadar kejayaan penguasaan bola sebanyak 44 kali. Dua pemain mengetuai kedudukan teratas dari segi kejayaan penguasaan bola ialah Park Tae-jun, Gwangju FC, dan Roger Ibanez, Al-Ahli. Tae-jun dan Ibanez masing-masing merekodkan kadar kejayaan penguasaan bola sebanyak 68 dan 65 kali. Rekod bek tengah berusia 26 tahun itu berpotensi dipintas Ibanez dan Coles menjelang aksi suku akhir akli yang akan berlangsung pada penghujung April ini.